Okay, hi guys. Saya Gary ya, daripada GCM Motor guys. So hari ini kita nak review sebuah Yamaha Tenere 700 ABS. Motor ni untuk nak on the road boleh, nak off road pun boleh guys. So dengan corak, dengan dia punya bentuk yang sangat sporty, sangat cun guys. Motor tahun 2024. Alright, masih under warranty hingga 2026 term and condition. So Yamaha Tenere 700 ABS datang dengan mileage hanya 6,000 saja. So kalau korang beli baru 69,000 guys. Tapi ini second hand, kita nak offer you harga yang sangat jimat. So berapa dia? 48,800 siap potong nama guys. Kau dah jimat 20,000 lebih untuk 8 ni. Tapi condition macam baru lagi. Itu garanti. Condition macam baru. Mileage 6,000 saja guys. Honda nama memang kurang pakai. Alright. So 48,800 kita offer. Harga cash siap potong nama. Minimum deposit untuk loan, full loan. Bulanan 800 lebih selama 7 tahun. Itu kalau loan kredit dah. Kalau you ada credit card, limit cukup. Boleh bayar guna credit card korang. Buat EPP 0% interest dengan bank korang pun boleh guys. So penghantaran seluruh Malaysia boleh diuruskan, termasuk Sabah Sarawak. Alright. Lepas tu kalau nak trade-in ke, nak join saja motor pun boleh PM kita. Kita bagi titir bagi harga yang cun. Alright. So kita review ke motor, jom. First you boleh nampak lampu semua macam baru lagi, windshield semua macam baru. Handlebar dah ada. Okay. So tayar memang datang dengan rim yang off-road punya size lah. 90, 90, 21. Tayar 95%. Rim alloy warna biru guys. So Brembo punya kaliper kiri kanan. Marking semua cukup lagi. Marking semua ada lagi. Macam baru guys. So USD fork adjustable kiri kanan. So engine 2 silinder. Sama engine dengan MT-07. So CP2 punya engine lah 2 silinder. Korang tengok bentuk dia. Macam baru lagi. Ini kotor saja, nanti kita cuci. Baru masuk saja. Memang macam baru guys. Okay, exhaust pun berkilat lagi guys. So tayar belakang apa size? Oh, lupa nak bagi tahu. Tayar depan belakang pakai Pirelli Scorpion ya. Tayar belakang 150 70/18 punya size. Okey. So 95% juga. Rim alloy semua cukup lah. So tengok bentuk dia. Cun-cun punya. Okey. Semua berkilat lagi guys. Tengok meter pula. Meter dia bagi meter TFT meter guys. Kita start dulu Okey. Tengok meter dia. Meter mileage 6,400 saja. Lepas tu pakai meter TFT guys. Speedo semua ada lah. Lepas tu boleh pergi setting. Setting tu ada maintenance ke, boleh tengok jam ke, semua boleh setting lah. Okey. Lepas tu ABS. ABS boleh select. Boleh off ke, belakang nak off ke, depan on, belakang off ke. Ataupun ABS memang dah off terus, untuk off-road ke pun boleh guys. Okey. Setting. Message kalau boleh connect dengan phone korang lah. Ini boleh connect phone korang. Ini dia punya tema. Okay. Last kita payung kat korang dia punya sound guys. Sama engine dengan MT-07. Alright guys, kalau korang minat dia boleh PM kita. Yamaha Tenere 700 ABS tahun 2024, masih under warranty hingga 2026 term and condition guys. So harga jualan 48,800 siap potong nama cash. So kalau loan credit, minimum deposit kosong, bulanan 800 lebih, 7 tahun. Penghantaran seluruh Malaysia boleh diuruskan. Lepas tu nak trade motor ke, nak jual motor pun boleh PM kita guys. Kalau beli baru 69,000 dekat 70,000. Tapi kini ini motor baru jalan mileage 6,000 saja. Kita offer 48,800. See you, bye.